Bisnes bukannya pilihan kedua, tetapi kita kena letakkan bisnes sebagai pilihan pertama. Dalam masyarakat kita, kebiasaannya kita sudah ada pemahaman yang mana kerjaya profesional seperti doktor, engineer, cikgu, syarah dan sebagainya adalah kerjaya utama yang diletakkan sebagai kita punya cita-cita. Tetapi selepas saya melalui kehidupan berdasarkan pengalaman yang saya lalui, saya nampak yang mana sebenarnya cita-cita utama kita adalah kita letakkan bisnes sebagai kerjaya yang utama. Contohnya, kalau kita minat dalam bidang kedoktoran, kita boleh bina bisnes, buka klinik yang berlandaskan bidang kedoktoran. Contoh, kalau kita minat dalam bidang engineering, so kita boleh buka company engineering. So, apa saja bidang yang kita minat, kita masih teruskan dengan minat masing-masing. Tapi kita jadikan indikator bukan hanya bekerja, tetapi kita ingin memiliki syarikat yang berkaitan dengan kerjaya kita sendiri. Kongsikan video ni supaya lebih ramai orang sedar dan ubah mindset supaya kita bukan menjadikan bisnes adalah di waktu tiada pilihan, tetapi menjadikan bisnes adalah pilihan pertama.